asli dia tu. Asli biasa dalam rumah. Dia memang setakat sampai sini je kau? Tak tahu lah. Dalam perjalanan sejarah bangsa kita, ada kisah-kisah lama yang tidak tercatat di buku, tetapi masih hidup dalam ingatan warisnya. Hari ini, kami dijemput khas oleh seorang waris untuk menjejak sebuah makam yang dipercayai mempunyai kaitan rapat dengan susur galur sejarah Klang, Selangor. Perjalanan kami bermula sebaik sahaja memasuki daerah Rembau. Di kiri dan kanan, suasana kampung menjadi saksi. Kami menuju ke sebuah lokasi yang tidak dihebahkan kepada umum atas permintaan waris sendiri. Beberapa minit melalui jalan kampung, akhirnya kami bertemu dengan waris makam tersebut. Beliau membawa kami menyusuri di halaman rumah lama, merentasi kawasan hijau yang tenang sebelum berhenti di satu sudut terpencil jauh dari pandangan orang. Di sinilah, di belakang sebuah rumah kampung yang sederhana, terletaknya sebuah makam lama dengan sepasang batu nisan. Sebuah peninggalan bersejarah yang tersimpan rapi dan tidak pernah didedahkan kepada umum. Inilah permulaan eksplorasi kami, menyingkap kisah yang hampir dilupakan, mencari jawapan dalam diamnya sebuah makam lama. Okey, sekarang kita berada di kawasan Negeri Sembilan, dekat sebuah kampung yang ada kaitan dengan Perang Kelang di Selangor. Perang Kelang adalah perang saudara yang terbesarlah di Selangor, dan perang tersebut melibatkan Raja Mahdi dengan Tunku Kudin. Jadi apabila Raja Mahdi tewas dalam perang saudara tersebut, salah seorang pembesar yang menyokong Raja Mahdi telah berundur ke kawasan Negeri Sembilan. Dan di sinilah terletaknya makam Panglima Datuk Diraja Muda Senara Raja Haji. Dan ini beliau ada kaitan dengan Sultan Selangor yang kedua, Sultan putera kepada Sultan Ibrahim Shah Selangor. Dan beliau lahir pada 1805 di Istana Bukit Selangor, dan gelaran Datuk Diraja Muda Senara ni diberikan kepadanya oleh Sultan Muhammad Shah, Sultan Selangor yang ketiga. Beliau adalah pembesar ataupun pemimpin dekat masyarakat Bugis di Klang, Selangor. Dan pada tahun 1866 sehingga 1873 berlakunya perang saudara lah dekat Klang tu, di mana British nakkan Klang tu sebahagian daripada kawasan jajahannya lah, untuk mendapatkan hasil di negeri Selangor. Jadi Raja Haji ni sebagai penghalang utamalah kepentingan British dekat Klang tu. Jadi British melaporkan Raja Haji, walaupun Raja Haji Klang ni kehilangan Klang, beliau masih menyebarkan pengaruh anti-British. Jadi apabila perang Klang memihak pada Tengku Kudin yang dibantu oleh British, jadi Raja Haji hilang kuasa politiknya.
Maka mereka ataupun Raja Haji Klang ni dia berundur lah, berundur menyembunyikan diri, dan ada yang menghilangkan nama ataupun menutup nama asalnya kepada nama yang baru supaya tidak diburu oleh British. Jadi walau bagaimanapun Raja Haji Klang ni diserang hendap di Permatang Sawah, kampung Pulau Hanyut. Beliau terkena 2 das tembakan menembusi tubuhnya, dan selama 2 minggu beliau menanggung kesakitan sebelum kembali kepada Allah. Jadi di sinilah kampung Pulau Bukit berhampiran dengan Pulau Mampat, jasad seorang pahlawan yang disemadikan lah, kan? Dekat sini kita nampak makamnya hanya satu saja, maksudnya hanya makam Raja Haji Klang ni lah. Dekat atas satu makam satu bukit. Dia bukit kecil sebagai tanda penghormatan lah kepada beliau sebagai pahlawan dan sebagai keturunan yang ada kaitan dengan Sultan Selangor lah, kan? Dan beliau secara batinnya, berdasarkan dapatan Puan Nita, hadirnya Raja Haji Klang ni dalam berpakaian seorang panglima sebenarnya, kan? Di mana tanjaknya yang tinggi bahagian belakang, yang depan ni bahagian bahagian ikatan simpul, hanya simpulan bahagian depan, kan? Dan berpakaian sebagai ketua panglima lah. Ada selempangnya, warna dia campur antara hitam dengan benang emas. Dengan benang emas lah. Jadi itu penampilannya. Jadi bermakna memang benar inilah makam Raja Haji Klang yang dimakamkan di sini. Dan dapatan Puan Nita lagi, terdapat 2 makam lagi yang berada di bahagian semak ini. 2 makam lagi. Jadi bermakna makam kat dalam ni sepertinya ada kaitan dengan Raja Haji Klang ni. Seperti pembesar, seperti ataupun penasihat dia. Lebih kurang lah. Penasihat dia, orang kepercayaan dia lah. Mungkin orang kanan ke, kan? Jadi mungkin ada makam tandanya, mungkin ada dah tak bertanda, mungkin tapi dalam ni ada 2 lah. Ada 2. Cuma namanya kita tak dapat lah. Nama kita tak dapat. Jadi ada selepas kalahnya perang dekat perang Klang tu, ada yang mengatakan Raja Haji Klang ni dia berundur ke kawasan pedalaman Selangor ataupun ke kawasan Pahang. Aku dapat satu nama. Dapat satu nama. Raden Zainal Abidin. Raden Zainal Abidin. Sini. 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 Sini tak dapat lah. Sini tak dapat lagi. Bahagian sana lah. Bahagian sini. Raja Raden Zainal Abidin. Zainal Abidin. Raden Zainal Abidin. Okey. Itu dia punya orang kanan lah. Antara orang kanan tu lah. Saya sambung lagi ceritanya. Ada yang mengatakan lari ke pedalaman Selangor, lari ke Pahang, tetapi dia sebenarnya berundur ke kawasan Rembau Negeri Sembilan lah, kan? Dan mungkin dia tak menggunakan nama asal, menggunakan nama samaran saja. Walau bagaimanapun beliau ditembak ataupun diserang hendap oleh pengkhianat, kan? Raja Haji sendiri yang mengatakan ada pengkhianat yang cuba untuk membunuhnya, sebab pengaruhnya masih ada walaupun kuasa politiknya kat Selangor tu dah tak ada, tetapi pengaruhnya untuk menyebarkan kebencian kepada kolonial British sentiasa ada. Jadi British merasakan Raja Haji Klang ni sebagai ancaman. Sebab itulah diupahnya orang tempatan ataupun orang Melayu sendiri yang berpihak kepada British, mungkin nakkan habuan ke, pangkat ke. Jadi itu yang
menjadikan pembunuhan itu berlaku lah sebenarnya. Walaupun kena 2 das tembakan, Raja Haji tak mati serta-merta lah, cuma merana dalam 2 minggu dan kemudian meninggal dunia lah. Jadi itulah kisah pengkhianatan dalam bangsa Melayu sendiri. Lagi? Satu lagi nama dia Daeng Said. Daeng Said. Seorang lagi Daeng Said. Daeng Said. Daeng Said. Okey. Daeng Said dengan Radin Zainal Abidin. Radin Said sini Sana Radin Zainal Abidin. Okey, dalam sana Mungkin tanah orang lain kot. Sebab pagar ni kan. Kan? Okey, selepas Ni bergoyang. Goyang Goyang tu. Cuba zoom sikit. Boleh? Bergoyang kan? Goyang. Tu bergoyang. Tak ada angin kan? Tak ada angin. Tapi itu bergoyang kan? Goyang tu. Dia cakap tunjuk 2 tempat tu bergoyang. Okay, insyaAllah itu tanda-tanda mereka ada kat situ. Dia orang ada kat situ lah. Ada kat situ itu tanda-tandanya lah. Dari segi rohani, dari segi batin, itulah tanda-tanda keberadaan mereka ada kat situ lah. Dari segi rohani lah. Okay. Jadi kawasan ni pun ada juga, saya nampak ada macam, ada lagi kat situ. Situ ada? Situ tak tahu, tak dapat siapa. Tak tahulah. Ada ke tak? Mungkin ada. Tu ada tanda tu. Tak tahu lah. Okay. Jadi tanah ni sebenarnya berada di dalam tanah waris-warisnya lah. Cucu cicitnya dia dekat sini lah. Alhamdulillah makamnya terjaga dan dengan memperingati lah sejarah Perang Kelang ni, kita dapat maklumat berkenaan dengan siapakah bangsawan ataupun pembesar yang bersama dengan Raja Mahadi ketika itu, yang sama-sama berjuang lah mempertahankan autonomi kepentingan orang Melayu dekat Kelang. Semoga kisah Raja Haji ni, Raja Haji Kelang ni terus hiduplah, jadi peringatan bahawa tanah ini pernah dipertahankan dengan darah dan keberanian. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada warisnya yang memberikan keizinan kita untuk buat rakaman dan menyebarkan cerita sejarah yang perlu kita tahu pada generasi hari ini dan akan datang. Semoga kita ada jati diri kita lah untuk mengangkat sejarah kita yang sebenar. Okay. Dia suruh betulkan pendekar tu tukar pada Panglima. Oh, suruh tukar pendekar kepada Panglima. Okey, Panglima. Jadi nak tukar pendekar lah. Jadi nak Panglima. Bukan pendekar. Sebab pendekar tu bawah ke atau Panglima atas macam mana? Pendekar bawah. Pendekar bawah, pangkat di atas. Okey, jadi tukar Panglima. Jadi atas tu dan nama jawatan dia kan. Jadi yang pendekar tu tak sesuai lah. Pendekar tu tak sesuai lah. Zoom tengok. Dia suruh, korang kata pesan apa kan. Yang betulkan nama dia. Jadi arwah minta tukar pendekar ni kepada Panglima. Cuma ni je lah. Itu je. Tukar Panglima. Perlu letak kain kuning ke? Tak perlu. Tak perlu dia lah. tak minta. Dia tak minta lah. Cuma minta ni je lah. Okay. Dia ada pesan apa-apa dengan kita? Terima kasih lah sebab cerita balik, naikkan balik cerita Perang Kelang ni. Dia ucap terima kasih lah. Itu je. Tapi dia kenal kita lah? Dia kata dia datang, dia kenal lah. Dia kenal lah. InsyaAllah. Tidak jauh dari makam yang kami lawati, mata saya terpandang sebuah rumah kayu lama, hampir reput di mamah usia. Struktur lantainya sudah rapuh, dindingnya berlubang, seakan-akan ditinggalkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Menurut waris,
rumah ini dipercayai sezaman dengan Raja Haji Klang. Tapi tak ada siapa yang benar-benar tahu apa fungsinya dahulu. Namun, kata orang lama, rumah seperti ini tidak dibina tanpa sebab. Ada cerita, ada sejarah dan ada sesuatu yang pernah berlaku di sini. Namun, dari sumber batin, ada ceritanya yang perlu dijelaskan. Okey, berdekatan dengan makam Raja Haji Klang ni, ada satu binaan lama, seperti saya tengok macam rumah kan. Jadi warisnya mengesahkan ini adalah kawasan rumah lama lah, dia kata rumah. Tetapi dapatan Puan Ita mengatakan ini diwar-warkan bahawa rumah ini tempat simpanan senjata, tetapi sebenarnya rumah ini adalah tempat perjumpaan selain daripada tempat simpanan senjata. Sebab simpanan senjata tu memang betul lah, memang ada betul, tapi keutamaan dia adalah perjumpaan. Jadi apa yang saya ceritakan tadi berkaitan dengan perancangan untuk menyerang British dekat Kelang tu, memang ada gerakan itu sebenarnya, tetapi tidak kesampaian disebabkan Raja Haji Klang ni telah diserang hendaklah dengan pengkhianat yang menyokong British. Jadi inilah rumah ataupun tempat yang menjadi perjumpaan lah, selain daripada tempat simpanan senjata. Dalam perjumpaan tu berapa ramai yang kau nampak tu lah? 10 orang. Jadi gambaran yang terakam kat sini pada mata batin Puan Ita, yang terakam satu ketika dulu, yang dinampakkan kembali, ada 10 orang lah dalam perjumpaan ini, dalam perancangan untuk menyerang balas sebagai satu gerakan untuk menyerang balas balik British dekat kawasan Kelang di Selangor. Jadi kawasan ni belakang tu memang ada dengan sungai lah, dekat dengan sungai dari kawasan ini. Jadi laluan sungai tu memang menghala ke kawasan inilah. Jadi tak heranlah kalau kawasan ini menjadi tempat persembunyian untuk berundur lah daripada kolonial British satu ketika dulu. Jadi Puan Ita mengatakan yang macam anai-anai ni, rumah anai-anai ni ada bentuk macam kalimah Allah, kalimah Allah, Bismillah ada kan. Dan kemungkinan Puan Ita kata kemungkinan kalimah itu dulu digunakan secara marifat ataupun secara batin, supaya orang tak nampak rumah ni. Kan? Sebab ini kira dia punya markas lah sebenarnya kan, markas supaya musuh tak nampak rumah ni. Rumah ni pun dia menggunakan teknik pasak lah. Menggunakan teknik pasak, dia tak ada paku. Memang ini satu binaan yang lama lah. Ada loteng. Ada loteng atas. Jadi itu saja video untuk kali ini. Semoga apa yang diceritakan ni menjadi pengetahuan kita sebahagian daripada sejarah Melayu yang tak didendangkan. Diharap apa yang kita sampaikan menjadikan bangsa Melayu ni satu jati diri yang kuatlah untuk generasi hari ini dan akan datang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton dari awal sehingga akhir video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang join untuk menjadi ahli IMM untuk menonton video-video yang tak boleh disiarkan secara umum lah. Jadi saya rasa itu saja, tak ada apa-apa lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang yang lebih menarik insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.